Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah Sarwa Alam. Seperangkat selawat dan salam diucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan anggota keluarga baginda. Salam FCOEE, insentif minda pemangkin bangsa. Salam Perlis, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulain, dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, ampun Tuanku, Patik dan seluruh warga Penganjur dan Urustia Faizuddin Center of Educational Excellence MAIP, merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis pelancaran Junior AI and Robotic Educational Club. Kita bagi tepukan yang meriah. Atau yang dinamakan sebagai Kelab Junior IRAD pada hari ini, dan juga penutupan program transformasi intelek pelajar Perlis TRIPS SPM 2024. Ampun Tuanku, Patik mohon ampuni limpah perkenan duli-duli Tuanku untuk Patik menyampaikan ucapan kepada barisan tetamu dan semua hadirin yang diraikan. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, Menteri Besar Perlis. Yang berhormat Datuk Rahimi bin Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Yang berhormat Tuan Muhammad Azmi bin Azizan, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis Pendidikan. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin, Naib-Naib Chancellor, Div-Div Jemputan, Jawatankuasa Tabung Amanah, FCOEE, Wakil-Wakil Universiti, Wakil-Wakil Jabatan, Jawatankuasa Pelaksana dan hadirin yang saya raikan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga maka dapatlah kita bersama-sama dalam majlis pelancaran Junior IRAD dan juga penutupan program TRIPS SPM 2024 pada petang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan penuh rasa syukur, hari ini kita akan melancarkan Junior AI dan Robotic Educational Club, iaitu Junior IRAD, satu platform bagi anak-anak muda mengenai dunia AI dan robotik. Penubuhan Junior IRAD bertujuan untuk memperkenalkan konsep asas kecerdasan buatan AI dan robotik kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, iaitu darjah 4 dan darjah 5. Bermula tahun 2023, Faizuddin Center of Educational Excellence telah melaksanakan Kelab IRAD bagi pelajar dan guru sekalian sekolah menengah di Negeri Perlis. Kini, Kelab Junior IRAD diperkenalkan bagi melibatkan 100 orang murid tahap 2 dan 10 daripada 10 buah sekolah rendah di Negeri Perlis. Program ini juga menyediakan latihan
untuk guru dan pelajar prasiswazah UNIMEP untuk menyokong pembelajaran murid dalam bidang AI dan robotik. Dalam era digital ini, penguasaan teknologi AI dan robotik amat penting untuk mempersiapkan generasi muda bersaing di peringkat global. Negara-negara seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan Singapura telah melabur dalam pendidikan teknologi untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar. Malaysia juga aktif memajukan bidang ini melalui inisiatif seperti Malaysian AI Robotic Society, MAS, dan pertandingan robotik seperti RoboCup Malaysia. Program-program ini membantu pelajar memahami asas-asas AI dan robotik, meningkatkan kemahiran teknikal serta kreativiti mereka. Hadirin sekalian, melalui program Junior IRAD, pelajar-pelajar akan didedahkan kepada asas-asas AI dan robotik. Mereka akan belajar bagaimana untuk merancang, membina dan mengendalikan robot serta memahami konsep-konsep asas dalam kecerdasan buatan. Walau bagaimanapun, kita perlu mendidik pelajar tentang etika dan juga tanggungjawab dalam penggunaan teknologi agar ia digunakan secara bijak. Justru, kejayaan program ini memerlukan sokongan semua pihak, termasuk guru-guru yang memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar. Ladies and gentlemen, in conjunction with the Junior IRAD inauguration, FCOEE together with IMEC from Bangkok, Thailand, organized a workshop on 18 to 19 November for 20 primary school teachers and 10 UNIMEP undergraduate students who serve as mentor and instructors for Junior IRAD. Special thanks to Mrs. Sumitra. Give a big applause. And the delegation from IMEC team for their support and for providing the necessary equipment, including robot, to make this workshop a success. A big round of applause to the IMEC team for making it a success. Terima kasih, IMEC. Hadirin yang dihormati sekalian, di samping itu, program transformasi intelek pelajar SPM TRIPS, iaitu STEAM A Pulau berhasrat meningkatkan enrolment STEM dan prestasi SPM di Perlis. Pada tahun 2023, enrolment STEM meningkat kepada 63.45% dengan grade purata negeri SPM ditingkatkan kepada 4.74. 5 tahun berturut-turut meningkat. TRIP 2024 kini telah dilaksanakan dalam 2 fasa, di mana fasa 1 melibatkan 250 murid dan 17 sekolah dalam teknik menjawab SPM, dan fasa 2 melibatkan 259 murid near Miss Cemerlang dan 8 sekolah dengan berkonsepkan mentor-mentee dan activity learning station. Mengakhiri program TRIPS SPM 2024, saya harap murid-murid dapat mencapai kecemerlangan SPM 2024 untuk membentuk modal insan bermentaliti kelab pertama di negeri Perlis. Sila bangun ibu bapa ada yang trip ada sini, sila bangun. Ada pada trip anak-anaknya ada. Jangan segan tunggu. Okey, bagi tepukan kepada. Walaupun kedua-dua program ini berbeza dalam pendekatan, tujuannya adalah sama, iaitu untuk membina generasi muda Perlis yang berilmu, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Saya yakin dengan adanya Junior IRAD dan juga TRIP SPM, kita melangkah setapak ke hadapan
dalam membina generasi yang cemerlang. Melalui TRIP, kita bantu mereka dalam peperiksaan. Melalui Junior IRAT, kita buka jalan untuk mereka meneroka teknologi yang akan mencorak masa depan mereka. Terima kasih kepada Tuan Naha, former yang hadir, kepada Tuan Azhar, sila bangun. Ini kita punya pengarah yang kedua-dua, dan juga Tuan Ayub yang di bawah pengajaran dan juga pembelajaran. Hadirin sekalian, saya akhiri kalam dengan ucapan terima kasih terutamanya kepada pihak agama Islam dan agama dan adat Istiadat Melayu Perlis Maib Ustaz Nazim yang sentiasa menyokong inisiatif FCOEE dalam menggalas amanah untuk merancang program-program berimpak kepada masyarakat. Begitu juga kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, UNIMEP, guru-guru serta ibu bapa, terima kasih atas sokongan anda semua kepada anak-anak murid di hadapan saya. Memanfaatkan peluang ini untuk mencapai kecemerlangan. Jangan takut untuk mencuba. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan Patik. Sekali lagi, Patik merapat sembah menjunjung setinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat pada hari ini. Bukan sekali je, banyak kali. Jadi, bagi tumpukan kepada duli yang maha mulia tuanku dan juga Raja Puan Muda yang sentiasa memberi komitmen yang tinggi kepada pendidikan. Sesungguhnya, keberakatan duli-duli tuanku amat besar makna dan artinya buat Patik-patik sekalian. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.